Bayangkan korang terdampar kat sebuah pulau. Tak ada phone, tak ada internet. Cuma ada pasir, pokok kelapa dan bos korang yang paling toksik. Ini bukan nightmare biasa. Ini adalah premis filem terbaru 2026, Send Help. Dan kalau korang rasa ini cuma satu lagi cerita survival macam Cast Away, korang silap besar. Filem ni sebenarnya satu eksperimen sosial yang sangat kejam, penuh dengan darah dan sejujurnya agak kelakar dalam cara yang sangat dark. Normally dalam sejarah perfilman, pulau bukan sekadar tempat. Pulau adalah satu reset button. Bila manusia keluar dari dunia moden, semua rules yang kita cipta dalam pejabat, siapa bos, siapa kuli, siapa yang pegang kunci pantry, semuanya terbakar jadi abu. And Sam Raimi, pengarah yang memang terkenal dengan gaya freak dia, ambil idea ni dan tukar jadi sesuatu yang sangat unhinged. Before aku continue, please subscribe the channel and like the video. Aku really appreciate korang punya support. Alright, jom sambung. Watak utama filem ni adalah Linda Liddell, lakonan Rachel McAdams. Dia ni jenis employee yang korang akan jumpa kat mana-mana corporate office. Rajin, smart tapi selalu dilupakan. Dia dah janji akan dapat promotion, tapi tiba-tiba bos besar mati dan anak dia, Bradley Preston, lakonan Dylan O'Brien, ambil alih. Bradley ni definisi nepo baby yang paling insufferable. Dia tak tahu buat kerja, tapi dia tahu macam mana nak bully orang. Dia nafikan promotion Linda, pas tu paksa Linda ikut dia pergi Bangkok atas urusan kerja. Tapi on the way ke sana, plane mereka crash. Kat sinilah segalanya berubah. Bila mereka berdua saja yang survive kat pulau tu, power dynamic yang wujud kat pejabat tadi terus collapse. Bradley yang sebelum ni rasa dia raja dunia korporat, tiba-tiba jadi manusia yang paling tak berguna sebab dia tak tahu macam mana nak cari air dan makanan. Apatah lagi nak buat unggun api. Linda pula, rupa-rupanya dia ni hardcore fan rancangan Survivor. Dia tahu semua survival skills. Filem ni bukan pasal mereka bekerjasama untuk balik rumah. Ini pasal Linda yang akhirnya sedar yang kat pulau ni, dia yang pegang kuasa. Dan dia tak berminat nak bagi kuasa tu balik. Tapi, lepas aku tengok filem Send Help ni, aku teringat dekat filem Triangle of Sadness 2022. Dalam filem tu pun sama, ada few people terkandas dekat satu pulau dan ada watak name Abigail, seorang makcik tukang cuci tandas yang tiba-tiba jadi kapten untuk semua sebab dia seorang je yang tahu tangkap ikan. Dan ada juga satu persamaan yang sangat spesifik, di mana di dalam filem Triangle of Sadness, Abigail jumpa sebuah luxury resort kat pulau tu, tapi dia rahsiakan daripada orang lain supaya dia boleh terus jadi ketua. Dia sanggup biarkan orang-orang lain yang terkandas dengan dia menderita sebab dia tak nak balik jadi tukang cuci. Dalam Send Help, Linda buat benda yang hampir sama. Dia jumpa sebuah luxury beach house kat bahagian lain pulau, tapi dia biarkan Bradley merangkak dalam lumpur, makan ulat dan merayu minta tolong. Linda sedar yang kalau mereka diselamatkan, dia akan jadi lame Linda semula. Tapi kat sini, dia adalah big boss. Tapi adakah ada filem lain yang guna konsep hierarki macam ni? Jawapannya, ya, banyak. Sebenarnya, idea orang bawahan jadi ketua kat pulau ni dah ada sejak tahun 1957 lagi dalam filem The Admirable Crichton atau Paradise Lagoon. Dalam filem tu, satu keluarga bangsawan British terdampar dan akhirnya butler mereka yang ambil alih sebab dia seorang je yang tahu buat kerja. Tapi, bezanya, Send Help bawa tema ni ke tahap yang jauh lebih ekstrim. Ia bukan sekadar satire sosial, ia adalah survival horror. Filem ni diarahkan oleh Sam Raimi. Kalau korang kenal Sam Raimi, dia suka crash zooms, dia suka extreme close-ups dan dia suka darah yang memancut-mancut. Sam Raimi gunakan kamera untuk tunjuk perubahan mental Linda. Ada satu babak awal di mana Bradley hina Linda sebab video audition Linda untuk rancangan Survivor. Kamera Raimi fokus pada mata Bradley yang penuh dengan rasa superior. Tapi bila mereka dah terdampar, kamera angle berubah. Sekarang kita tengok Linda dari sudut bawah. Dia nampak besar, nampak mengancam, sementara Bradley nampak kecil dan menyedihkan. Gaya visual ni sangat penting sebab buatkan penonton rasa uncomfortable. Kita nak Linda menang sebab Bradley tu memang jahat gila.
Tapi cara Linda seksa Bradley secara psikologikal buatkan kita terfikir, adakah Linda ni sebenarnya lagi jahat? Bila Linda tunjuk dominance dia dengan cara yang sangat brutal, kau akan question kau punya perasaan simpati dekat Linda masa awal-awal tu. Lakonan Rachel McAdams memang sangat berkesan. Selalunya kita tengok dia dalam filem romantik, tapi kat sini dia macam feral. Dia nampak macam versi moden Annie Willis dari filem Misery. Kita mungkin akan rasa satisfied tengok Bradley kena sekolah dengan Linda. Sebab apa? Sebab kita semua ada bos yang macam Bradley. Kita semua pernah rasa kerja keras kita tak dihargai. Jadi bila Linda biarkan Bradley merana, ada satu rasa katarsis yang sangat kuat bagi penonton. Tapi dekat filem ni tak habis dekat situ. Dia go way darker after that. Linda bukan saja tak nak diselamatkan, tetapi dia sanggup membunuh untuk memastikan dia keep the power that she had. Dan inilah yang buatkan Send Help berbeza dengan filem survival yang lain. Selalunya matlamat utama adalah balik rumah, tapi bagi Linda, rumah adalah neraka dan pulau ni adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa alive. Anyway, ada tak korang tertanya-tanya, betul ke dalam dunia sebenar hierarki akan berubah macam ni kalau kita terkandas di tempat yang lebih kurang sama? Secara histori, kita ada kes macam the custom of the sea. Bila manusia dalam keadaan terdesak, social status selalunya tak bermakna. Apa yang penting adalah competence. Siapa yang boleh bagi makan, dia yang pegang kuasa. Filem Lord of the Flies tunjuk benda ni dengan cara yang paling ngeri. Budak-budak sekolah yang sepatutnya beradab, tukar jadi savages sebab mereka ikut siapa yang paling kuat. Tapi apa yang Send Help buat dengan sangat baik adalah dia masukkan unsur gender dynamics. Bradley bukan sekadar bos yang jahat. Dia adalah simbol patriarki yang rasa dia berhak dapat segalanya tanpa perlu usaha. Linda pula adalah simbol invisible labor, orang yang buat semua kerja di belakang tabir tapi tak pernah dapat kredit. Tapi bila mereka kat pulau, setiap ikan yang Linda tangkap, setiap shelter yang dia bina, itu adalah bukti yang tanpa sistem korporat yang lindungi Bradley, Bradley sebenarnya kosong dan useless. Dari segi ending filem ni adalah sesuatu yang kontroversi sebab dia bukan ending yang happy dalam maksud tradisional. Linda akhirnya balik ke dunia moden, tapi dia balik sebagai seorang celebrity survivalist. Dia jual cerita dia, dia tulis buku, dia jadi kaya, dia ambil sistem yang dulu tindas dia dan dia gunakan sistem tu untuk kepentingan diri dia sendiri. Tapi ada satu harga yang dia kena bayar. Dia terpaksa musnahkan kebenaran sebenar apa yang berlaku kat pulau tu. Ini adalah satu kritikan yang sangat tajam pasal dunia moden kita. Kita selalu kata kita nak eat the rich atau nak hancurkan sistem yang tak adil. Tapi bila kita dapat kuasa, adakah kita akan buat benda yang sama? Adakah kita akan jadi penindas baru? Ramai penonton dekat media sosial rasa divided pasal ending ni. Ada yang rasa Linda berhak dapat segalanya. Ada yang rasa dia dah hilang kemanusiaan dia. Tapi itulah tanda filem yang bagus. Ia tak bagi jawapan yang mudah. Ia buatkan kita rasa tak selesa dengan diri kita sendiri untuk memilih pendirian yang mana satu. So, adakah filem Send Help sebuah masterpiece? Mungkin tak setanding Triangle of Sadness dari segi kehalusan seni, tapi dari segi entertainment dan impak psikologikal, ia memang padu. Sam Raimi berjaya buktikan yang dia masih lagi king genre horror comedy. Dia tahu macam mana nak buat kita gelak, lepas tu rasa nak muntah, tapi pada masa yang sama, bagi kita berfikir dengan lebih mendalam. Kelemahan filem ni mungkin pada CGI dia yang kadang-kadang nampak a bit off, terutamanya babak laut dan babi hutan tu. Tapi bagi aku, itu semua kecil kalau nak dibandingkan dengan lakonan Rachel McAdams yang memang top notch. Filem ni macam satu cermin. Ia tanya kita, kalau korang ada kuasa mutlak ke atas orang yang pernah buat hidup korang macam neraka, apa yang korang akan buat? Adakah korang akan jadi orang yang lebih baik atau korang akan menjadi sebaliknya? Dunia korporat mungkin satu jungle, tapi pulau dalam Send Help tunjukkan kita yang jungle yang sebenar ada di dalam hati kita sendiri. Alright, that's all for now. Jumpa lagi di video seterusnya. Ciao!